Makan apa hari ni bersama Jazli, Cendawan Goreng Delicious, hari yang ke-47. Okay, alhamdulillah sekarang kita berangkat ke Jepun. Kita ada beli sushi. Okay, sushi ni kita beli dekat Masjid Lahad Tiang. Depan masjid tu ada gerai. Sama juga macam sebelum ni. Semalam hari yang ke-46 kita makan bihun sup kedai yang sama. So kedai ni ada catering. InsyaAllah kita bakal kerjasama. Mereka akan bagi customer catering mereka rasa Jazli Cendawan Goreng Delicious. Okay, so jom kita start. Jadi pada siapa yang nak jadi agent dan stokis, sangat galakkan. Sekarang dah ramai orang tahu Jazli Cendawan Goreng Delicious. Jadi repeat order yang sangat tinggi. Dan yang paling best, jual sekali ya, orang akan beli berkali-kali. Selang 2-3 hari dia akan belilah sebab empat. Ni borang dalam sehari dua dah nak habis lah. Ni makan seorang ni. Kalau makan satu family memang mereka akan borong 2-3 balang lah. Okay, jadi ada salted egg dengan pedas. Okay, tanpa bermasa, jom kita tengok makan Jazli Cendawan Goreng Delicious ni ngam tak ngam dengan sushi. Jom kita start. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So biasa kita akan taburkan Jazli dekat makanan yang kita pilih. Kita tengok ngam tak ngam. So kat kanan ni ada sushi udang sebenar. Belah kanan dia, kita start dengan udang sebenar. Bismillah. Ini sushi dia tu. Ada apa? Wasabi wasabi nasi dengan udang. Bismillah. InsyaAllah dia punya udang tu rangup walaupun bawa balik rumah. Nasi dia pun sedap. Dia tak hanyir. Kita tak tambah sikit ni. So nampak gayanya Jazli Cendawan Goreng Delicious ni ngam makan dengan sushi. Pada siapa yang macam tak biasa sushi yang macam mentah-mentah ni, tambah ni dia naik perisa. Kenyal pula dengan dia punya wasabi kan. Rumput air tu memang ngam. Masya-Allah. Sedap lah sushi ni. Sushi ni dia sedap sebab dia tak terlalu Jepun. Dia harmonikan dengan lidah orang Malaysia. Lagi-lagi dah makan yang cendawan ni, memang lagi naik lah dia punya rasa. Dia jadi sushi cita rasa Melayu yang suka pedas. Alhamdulillah. Sedap lah. So lagi dua kita nak makan terus ke macam mana? Kita makan terus lah. Tak payah simpan-simpan. So yang ni dia kata salmon goreng. Dia punya balutan sangat kemas, Masya Allah. Boleh dapatkan dekat Masjid Lahad Tiang, dekat dengan Balai Mumba, ke belakang Mardi semua tu lah. Tengok dia keeping sedap. So hari ni kita nak try special cake. Kita ambil yang flavor topping tu lah lain, kita letak tambah kat sini. Ni dia panggil apa? Yang flake ni panggil apa? Lupa. Flake kan. Okay, biasa kita tabur Cendawan goreng. Jom kita makan. Close up. Bismillah. Kita akan perbetul lah angle ni. Tripod tengah order, tak sampai-sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Salmon crispy dengan cendawan ngam. Tadi kita bagi rating 4.6 lah. Dan ni kita bagi 4.3. Sebab udang betul tadi tu lebih crunchy. Kita makan dengan cendawan goreng ni memang sangat best lah. Alhamdulillah. Nampaknya masa pun dah tak izin dengan kita. Kalau boleh tak nak buat lama sangat. Kalau di samping tu kita akan sembang-sembang tentang makanan juga. Ni makanan fizikal untuk jasmani kita. Kita akan sembang-sembang kat makanan tentang kerohanian kita, spiritual kita. Okay, bayangkan kalau kita puasa kan, kita akan rasa sangat lapar. Kita akan cari makanan, betul tak? Tapi kita fikir balik,
bila last kita rasa lapang kita punya rohani, kita pergi ke masjid atau surau. Okay? Kita boleh rasa indikator lapang perut berbunyi dan sebagainya, kita akan rasa perlu pergi ke restoran untuk cari makan, betul. Tapi kita susah nak indicate kita ni lapang kerohanian, hati kita lapang dengan majlis-majlis ilmu, hati kita lapang dengan untuk tambahkan amal-amal iman kita. Jadi kita perlu ada kawan yang sentiasa mengingatkan kita lah. Kalau bab makan ni tak ingat, kita cari sendiri, betul tak? Bab makan ni dia seiring dengan hawa nafsu kita suka makan. Kalau bab keimanan dan spiritual ni, dia punya hawa nafsu tu kena dididik supaya kita dapat kemanisan iman, baru kita akan rasa lapang untuk ke masjid. Okay? Sikit-sikit dah kan. Sikit-sikit tazkirah, nanti jadi macam tazkirah pula. Yang penting sikit-sikit ni lah menjadi peringatan untuk kita untuk terus beribadah. Sebab dunia ni tak lama. Dunia ni sekejap sangat guys. Kita sama-sama berjuang dalam komuniti Deaf Masjid ni. Kita infak boleh, kita join program boleh, kita support jualan amal ni, jadi jualan religious ni pun boleh menjadi asbab. Banyak program yang boleh buat, banyak dakwah yang boleh buat. Asbab jualan amal ni, pahala dakwah untuk hampa semua insyaAllah. Okay, yang terakhir ni dipanggil apa? Ayam kot. Ayam lah. Ni yang paling banyak wasabi tumpai air. Yang paling best sushi ni nak tahu apa ringgit? RM1 lebih tapi rasa dia macam premium. Macam kos sangat dia jual. Sebab bahan-bahan sushi ni mahal. Yang terakhir special banyak sikit dia punya cendawan goreng delicious tu. Ni yang dapatkan sekarang dekat Masjid Lahad Tiang. Walaupun gerai dekat depan masjid tapi ada catering tersendiri. So nampak sangat-sangat sedap lah. Okay, alhamdulillah, jom kita makan. Close up nampak? Close up, okay jom. Bersama Jazli cendawan goreng delicious. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bagi sedap. Kita ikhtiar untuk buat cara makan yang terbaik, InsyaAllah. Sambil-sambil kita borak-borak tentang keimanan ni, semoga Allah bagi sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sedap. Sushi ni dah lah sedap. Lepas tu tambah lagi cendawan goreng delicious ni, bertambah-tambah sedap dengan cendawan yang fresh. Kita boleh bagi jaminan fresh digoreng setiap hari. Cuma hampa kena beli waktu hari yang digoreng lah. Ataupun boleh request dengan admin nak rasa yang fresh goreng hari ni, dapat hari ni. Boleh request sementara stok masih ada. Nak senang dapat fresh ni boleh walk in. Walk in setiap hari kita buat production. Dekat mana? Dekat Pokok Senang. Yang terakhir untuk hari yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah. Sangat sedap. Rasa nak beli lagi. So sushi pertama 4.6, kedua 4.3. Yang ketiga sushi ni dia bagi sedap sikit sebab dia ada flake semua tu, dia bagi 4.79. Okay, alhamdulillah. Jumpa nanti untuk esok hari pula, hari yang ke-48 InsyaAllah. Doakan hari ni hari Jumaat. Salam Jumaat, boleh hadir ke solat-solat Jumaat, boleh hadir di setiap waktu solat. Niatkan kita punya silaturahim sambil-sambil makan bersama Jazli cendawan goreng delicious. Kita jangan lupa untuk makanan rohani kita, Al-Quran, zikir dan solat berjemaah di masjid. Dan akhir kalam, kita semua sayangkan masjid, kita semua komuniti Love Masjid. Terus support perjuangan dalam membawa masyarakat mencintai masjid bersama Love Masjid. InsyaAllah doakan kita buat jualan amal di Masjid Abdul Fahim setiap hari Jumaat, sebelum solat dan selepas solat. Waktu solat dan waktu start khutbah tu diharamkan untuk jual beli lah. Kita akan letak poster, takut orang tersilap kan, takut kita tergalik. Jadi selamat beramal.
Kita doakan kita dapat capai 1 juta senyuman dengan 1 juta infak dan 1 juta jualan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda pada esok hari, hari yang ke-48. Assalamualaikum.